Alhamdulillah rezeki ya. Ya Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga anda diberikan kesihatan yang bagus, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah sentiasa. Saya doakan insya-Allah. Alhamdulillah berjumpa lagi kita dalam episod kali ini. Okey, episod kali ini saya turun ke Sungai Perak, bukan nak pergi ngai, tapi nak pergi ngangkat pukat ikan seluang. Tadi saya ada tahan 3 pukat ikan seluang. Jadi nak ngai pun korang tengok air pun dah keruh. Sekarang musim hujan lah, biasalah musim bulan 10, 11, 12 tu musim hujan. Korang tengok air pun keruh, nak ngai pun jadi itulah, cari sikit ikan seluang tu, nak buat umpan tapa. Kalau ada lebih tu boleh buat lauk. Okey, tanpa cerita banyak lagi, tanpa berlabung panjang lebar lagi, muh kita. Okey, lokasi pukat yang pertama. Ada 3 pukat. Ini pukat yang pertama. Ada nampak tapi tak banyak. Tapi ada. Tu udah sekelompok kena OT pun ada lagi OT umpan. Okey, kita angkat dulu pukat yang pertama ni. Okey, tu dia. Ni tu banyak juga. Alhamdulillah. Ikan seluang sangkut dah. Okey. Wih, banyak banyak juga. Alhamdulillah. Ikan seluang. Pukat pertama ada 3 pukat. Okey. Ini pukat yang pertama banyak juga tu. Kita tengok pukat yang kedua. Pukat kedua, ketiga belakang-belakang ni je. Dekat-dekat semua. Okey. Lokasi pukat yang kedua. Tengok macam ada kat tu. Ada. Banyak juga. Okey, lokasi pukat kedua. Banyak tu dia. Banyak yuk. Ini. Banyak. Banyak. Tengok lu. Alhamdulillah. Banyak seluang yuk. Apa ke sana tu? Itu dia. Sampai ke sana banyak. Banyak. Jenuh nak menyambut. Alhamdulillah rezeki. Banyak betul. Banyak. Dari sana sampai ke sana banyak.
Alhamdulillah, itu dia seluang. Banyak lama tak buka seluang. Sini banyak. Seluang ni sedap yuk. Kena rangup-rangup. Kena rangup-rangup seluang ni. Okey, pukat kedua banyak Lepas tu kita angkat pukat yang ketiga. Okey, lokasi pukat yang kedua banyak juga ikannya. Jenuh nak menyabut yuk. Alhamdulillah banyak. Syukur. Okey, pukat yang last yang ketiga kat belakang. Itu dia yuk. Berambik ikannya. Alhamdulillah. Mau kita ambil pukat yang ketiga pula. Okey, pukat yang ketiga, pukat yang last dekat dalam ni. Tengok tu. Udah bergoyang-goyang koma. Dah naik atas amir bot pun. Samir ni ada udang ni. Kalau ada sauk boleh sauk udang. Okey, pukat yang ketiga. Ada banyak juga tu. Alright. Ini saya tinggalkan dalam lebih kurang sejam lebih kot. Lebih kurang sejam lebih saya tinggalkan pukat ni. Ubuh roti tu, roti ada lagi. Banyak yuk. Kamu tengok dalam air. Kau nampak lah. Sampai ke sini ada ikan. Alhamdulillah. Ini pun banyak ke? Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Banyak. Tengok. Banyak yuk. Banyak juga itu dia Alhamdulillah. Dah sangkut benda pula bawah ni, kayu. Itu dia ikannya banyak yuk. Alhamdulillah rezeki ya Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Itu dia rezeki ikan seluang. Banyak yuk, banyak. Alhamdulillah rezeki. Kejap ni, tinggal dalam sejam je. Sejam lebih kurang Itu dia banyak. Kamu tengok tu. Ikan seluang. Ikan seluang ni kopi ni kecil yuk. Tapi kalau kamu goreng rangup, ya amat sedap. Okey, dah buka. Itu dia yuk. Ikannya. Hasil lebih kurang sejam, lebih kurang lah tahan bukanya. Itu dia. Banyak. Ikan seluang ni kau menengok je kecil kopi ni. Tapi kalau goreng rangup-rangup, itu dia. Memang sedap yuk. Kena dengan nasi panah. Banyak. Time to the cabut ikan daripada pukat. Part ni memang kena, orang kata kena santai sikit lah. Nak nyabut je. Memang banyak yuk. Banyak. Tanpa cerita banyak lagi, mau kita cabut. Okey. Banyak. Lebih kurang sejam dia tinggal pukat ni pun. Ini ikan apa? Kita lepas balik. Ini bukan ikan seluang tu. Ikan yang boleh besar lagi tu kita lepas balik lah. Okey. Ikan seluang kita ambil. Di sungai ni kau kena rajin je sebenarnya. Ada je rezeki kat sungai ni. Kena rajin je lah. Turun kayu ke
sungai. Seronok. Nak cabut bukan payah pun. Tolok-tolok je ke depan je. Tolok-tolok dah cabut dah. Okey, yuk. Saya nak cabut dulu ikan daripada pukat dulu. Okey. Nanti saya update balik. Alright, stay tune. Alright, dah settle cabut ikan. Itu dia koma. Banyak lagi ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia yuk. Ikan seluang. Banyak lagi. Syukur, alhamdulillah. Adalah lebih kurang sekilo lebih kot. Alhamdulillah, rezeki. Okey. Hari pun dah panas, cuaca dah panas. Mau kita baik, syukur alhamdulillah episod kali ini sampai di sini saja. Alhamdulillah adalah juga ikan seluang tu. Memang banyak tadi. Setengah tu saya buat umpan tapa dan lagi setengah tu bawa balik. Okey, terima kasih kerana menonton daripada mula sampai ke habis. Saya doakan anda semua sihat. Doakan saya juga sihat. InsyaAllah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Kita berjumpa lagi di episod yang akan datang.